Kaki camping sanggup ke beli lampu macam ni? Daripada jenama Wurkos. Lampu dia besar macam ni je. Bateri dia built-in 5000 mAh. Nak cas pun senang, Type-C cocok kat sini. Belah bawah dia ni magnetic tail cap, artinya boleh dilekatkan pada mana-mana permukaan besi. Bahagian hook pun ada juga untuk buat gantung-gantung. Okey, jom sekarang kita tengok lampu dia. Kita tekan untuk bagi hidup, kita tekan lama untuk ubah dia makin cerah, ataupun tekan lagi dia jadi makin malap balik. Ikutlah suka selera macam mana. Atau dengan bahagian tombol atas dia ni, bila kita pulaskan, warna cahaya akan berubah daripada kuning pergi ke putih. Kita cerahkan, nampak putih jadi kuning sikit bang. Alamak. Boleh juga kalau nak kita tekan ni 3 kali. Nampak? Alah, dia boleh tukar-tukar cahaya. Dan bila kita pusingkan tombol dia, cahaya tu akan berubah-ubah bila nak masuk warna ungu balik Banyak pula warna-warni kau kat sini. Sikit lagi. Okey, dah masuk. Kalau guna cahaya 1 lumen ni, dia boleh bertahan sampai 300 jam. Waterproof dia ni IP66 brother. Apa nak goyang? Hujan lebat? Tak ada hal lah. Saiz compact tu dia dah ada. Lampu macam-macam tu dia dah ada. Bateri tahan lama tu dia dah ada. Ketahanan dengan cuaca pun dia ada. Satu je dia tak ada, geng. Apa dia? Dia tak ada harga murah lah.